kita masih lagi bercakap tentang kisah minyak ni lah. Dan saya ingin bertanya pendapat anda. Sebelum anda meluahkan pandangan dan komen, saya nak beritahu dulu. Saya ada baca statement daripada Menteri, RM2.60 walaupun kenderaan plat asing Singapura ataupun Thailand mereka tak boleh isi. Kena isi RON 97. Okey. Total. Clear. Dan RM1.99 pagi boleh isi, petang kalau nak isi kena ada alasan-alasan yang tertentu nak mengelakkan daripada penyelewengan. Betul. Kita sokong. Tapi ada lagi cara lain. Dan saya berbincang dengan rakan-rakan. Tapi sama ada dipersetujui oleh anda atau tidak, kita lihat. Ini cuma pandangan. Kalau ingin menjimatkan subsidi ini. Yang pertama, antara kawan-kawan saya bagi tahu, kenapa kerajaan tidak salurkan duit subsidi itu ke dalam akaun bank masing-masing. Mana 300 liter kali dengan 61 sen, mana lebih kurang lebih 180. Adakah untuk dibagikan kepada semua yang punya lesen dan punya IC? Mungkin ini agak-agak berat. Kan? Sebab ada yang tidak ada punya kenderaan. Ada. Kan? Bukanlah semua rakyat Malaysia ada IC tu ada kenderaan, paling-paling tak ada pun motor. Jadi pendapat kami yang kedua, kenapa tidak salurkan duit subsidi itu daripada 180 ke dalam akaun bank masing-masing yang mana mereka adalah rakyat Malaysia, IC Malaysia, makeup Malaysia, punya lesen memandu yang sah dan punya pendaftaran kenderaan walaupun sebiji motor kapcai. Itu adalah jalan yang terbaik bagi mengelakkan ketirisan dan penyelewengan. Dan bagaimanapun pula pendapat menteri. Kadang-kadang mungkin ada tentangan daripada berbagai pihak, daripada yang punya lesen, punya IC tapi tak punya kenderaan. Dalam masa yang sama, kerajaan dapat memacu ekonomi dengan lebih baik. Itulah tadi perbincangan saya dengan rakan-rakan sambil minum. Mungkin ada satu idea yang baik, kan? Tetapi ada pro dan kontra. Yang ada kenderaan, fine, okey dapat. Tapi yang tak punya kenderaan, cuma ada lesen dan IC, adakah mereka terpilih? Di sini jawapan di tangan anda. Like, comment, share and follow my TikTok for more information. We can talk about it. Okay? Bagilah hujah-hujah yang bagus untuk kita menegur kerajaan cara mana yang lebih baik. Salam Jumaat dari saya.